أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kasihi Tuan Nadir, Tuan Nadir, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, AJK dan pegawai Masjid Al-Munawwarah Seksyen 27 Shah Alam, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah yang penuh dengan barakah, yang mana merupakan tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya lah kita datang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah tambahkan bagi kita ilmu pengetahuan dan Allah kurniakan kefahaman tentang agamanya. Dan sangat-sangat kita mengharapkan pimpinan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memimpin kita untuk terus berada di atas jalan yang diredai olehnya sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambung perbicaraan kita kitab Al-Adabul Mufrad, muka surat 45. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, kata Imam Al-Bukhari, bab yang ke-26, babu silaturrahim, bab pada menyatakan silaturrahim. Dalam pertemuan lepas kita dah menyatakan tentang hukum, bab wujubi silaturrahim, bab wajib ataupun bab pada menyatakan kewajipan bersilaturrahim. Adapun dalam bab ni nak menyatakan tentang silaturahim. Apa itu silaturahim? Hadis yang ke-49, hadis marfu'. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talhata yazkuru an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyan arada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbarani ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'inuni minan nar. Qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang Badawi ataupun seorang Arab Badawi telah menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika Nabi SAW dalam satu perjalanan. Okay. Sedang Nabi dalam satu perjalanan, ada satu orang Arab Badawi. Bila sebut Arab Badawi, Arab kampung. Dia tahan Nabi SAW. Oh, ni Arab Badawi. Okay. Biasa. Okay. Dia terus tahan Nabi. Nabi dalam satu perjalanan, dia terus tahan Nabi. Okay. Dia tanya kepada Nabi SAW. Lalu Arab Badawi itu bertanya, khabarkan kepada aku, apakah yang mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka? Jadi soalan yang ditanya oleh Arab Badawi ini soalan yang sangat baik. Okay. Soalan yang sangat baik. Okay. Iaitu apa? Soalan dia, apa ataupun amalan yang kalau aku buat dekat aku dengan syurga. Bila sebut dekat ni, maksud hala ke syurga. Okay. Ibadah tu boleh bawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila sebut dekat ni duk tepi, bukan. Okay. So mendekati syurga. Yuqarribuni, yang mendekatkan aku ke syurga. Okay. Amalan ni kalau buat, dia boleh bagi dekat dengan syurga. Wa yubaiduni, dan amalan yang sama bila buat menjauhkan aku daripada api neraka. Soalan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksudnya satu amal tapi dia punya kesan ni dua. Satu dekat dengan syurga, yang kedua jauh daripada api neraka. Itu kesan dia. Okay. Maksudnya buat serentak, dapat hasilnya pun serentak. Okay. Tapi tak dia dapat nafikan lah. Bila seorang tu dekat dengan syurga, memang confirm dia jauh daripada api neraka. Okay. Tapi dalam soalan ni soalan yang sangat baik. Kenapa soalan yang baik? Nak menunjukkan pada hati Arab Badawi ni, dia nak masuk syurga, dia jauh daripada api neraka. Yeah. Beza beza. Ada orang bila minta nak masuk syurga, dia tak rasa, ataupun dia tak fikir, aku ni bila nak masuk syurga, jauhlah aku daripada api neraka. Tapi Arab Badawi ni dia meletakkan soalan dia, aku nak dekat dengan syurga, aku nak jauh daripada api neraka. Nak dekat dengan syurga, nak jauh daripada api neraka. Sebab apa? Kat sini terhimpunnya dua perasaan. Iaitu apa? Yang pertama, mengharapkan masuk syurga, ar-raja. Yang kedua, jauh dari api neraka, iaitu apa? Perasaan khauf, takut. Harap masuk syurga, takut masuk neraka. Maksud seimbang? Seimbang. Sebab tu keimanan kita, khauf dan raja mesti seimbang. Mesti seimbang. Jangan dia terlalu mengharap syurga tanpa dia tak rasa takut dengan api neraka. Tak boleh. Mesti sekali, seiring. Sebab kalau orang tu dia harap masuk syurga sahaja, tak takut api neraka, maksud dia akan sampai pada tahap overconfident. Aku confirm syurga. Confirm. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Overconfident ni bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab itu sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, hak yang dijanjikan syurga, pun sangat takut pada api neraka. Umar Al-Khattab. Ini lebih kada nak mencuit hati kita lah. Sebab kita ni bila selalu datang ke masjid, selalu mengimarahkan masjid, kita rasa confirm syurga aku ni. Ni bahaya. Takut makan diri kita. Overconfident tu sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya.
Bila dia overconfident, dia akan rasa dia lagi baik daripada orang lain. Itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Lepas itu khauf dan raja mesti kena seimbang. Kita harap masuk syurga, kita takut masuk api neraka. Kena rasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tentang api neraka, siksaan yang Allah sediakan dalam api neraka, suara Nabi seolah-olah terketar-ketar ketakutan. Nabi bila baca ayat tentang api neraka, Nabi gerun. Sebab siksaan yang Allah sediakan dalam api neraka ni sangat berat. Orang yang beriman memang ada dalam hatinya rasa takut masuk neraka. Kena ada. Bila sebut tentang neraka, Allah, janganlah masuk neraka. Tak maulah masuk neraka. Kejap pun tak mau. Okay. Jangan berasa, alah relax lah, masuk neraka dulu, nanti masuklah syurga. Bukan. Dia bukan jalan-jalan tu. Masuk neraka tu. Masuk neraka bukan jalan-jalan, bukan. Bukan ziarah, bukan. Masuk neraka tu disiksa. Tempat siksaan. Tempat yang dahsyat. Sangat dahsyat. Jangan harus dalam hati kita berasa aku ni nak masuk neraka dulu pun tak apa. Jangan. Jangan. Takut kita dengan api neraka. Tempat yang Tuhan letak dan di dalamnya hamba yang ingkar pada Allah. Jangan ada sikit pun. Okay. Jangan. Okay. Jadi khauf, raja mesti seimbang dengan khauf. Tinggi sangat harap masuk syurga sampai overconfident tu pun bahaya juga. Sampai tak ada rasa takut dengan neraka. Kalau takut sangat dengan api neraka sampai hilang harap pun tak boleh juga. Takut api neraka. Takut sungguh. Sampai tak berasa aku ni taklah yok masuk syurga. Hak tu bahaya juga. Pun bahaya. Takut kita jadi orang yang putus asa. Tambah kalau orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat, kalau ketakutan dia melampau, dia akan kata aku ni habislah, ahli neraka lah aku. Habislah aku. Hilang harapan. Tak boleh juga. Mesti kena seimbang. Nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Mesti seimbang. Balance. Okay. Dia tak boleh lebih hak ni, tak boleh. Mesti bagi sama. Okay. Kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi soalan orang Arab Badawi ni, sebab tu sahabat, bila Arab Badawi tanya soalan, mereka suka. Okay. Sahabat suka kalau Arab Badawi tanya soalan. Sebab Arab Badawi ni dia tanya, dia tak ada malu, dia tak ada segan. Dia tanya je. Itu Arab Badawi. Jadi dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Ya Allah, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada aku, apakah yang boleh mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah, engkau beribadah kepadanya, iaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Bila sebut tentang ibadah ni ambil perkataan abada. Abada ni apa? Hamba. Pengabdian. Memperhambakan diri. Jadi sebarang bentuk ibadah mesti
hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang bentuk ibadah. Sebarang bentuk ibadah mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni mesti kena jelas. Tak boleh kepada selain Allah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bila nama penghambaan hanya ditalakan kepada Allah semata-mata. Kalau tala selain Allah, maka ketika itu kita dikira melakukan syirik kepada Allah. Sebarang bentuk ibadah. Sebarang bentuk ibadah. Ni kena ingat secara jelas. Apa sahaja bentuk ibadah yang dibawa, yang ditunjukkan, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti. Tak boleh halakan ke lain, tak boleh. Wala tusyrik bihi syai'a. Dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu, dalam erti kata lain, engkau menyembah sesuatu selain Allah. Orang musyrikin Makkah, mereka kenal dak Allah? Kenal Allah. Mereka tahu dak Allah? Mereka tahu Allah. Tapi kenapa mereka sembah berhala? Apa jawapan mereka? Allah sebut dalam Quran, Allah rakam dalam Quran. Mereka kata apa? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya apa? Mereka nak dekatkan diri pada Allah, tapi mereka sembah berhala. Kononnya bagi mereka, berhala tu jadi wasilah yang menyampaikan mereka kepada Tuhan. Jangan kata orang musyrikin Mekah ni tak kenal Tuhan, kenal. Mereka tahu Allah, mereka tahu Allah tu Tuhan, tahu. Mereka tahu. Tapi mereka sembah berhala sebab apa? Sebab mereka nak dekatkan diri pada Allah. Tuhan tak pernah suruh sembah sesuatu yang lain untuk dekatkan diri pada dia. Tuhan tak pernah suruh. Kenapa nak kena sembah sesuatu yang lain? Nak kena sembah berhala, nak kena sembah patung, nak kena sembah lukisan, nak kena sembah kubur, nak kena sembah pokok untuk sampai pada Tuhan. Buat apa? Sembahlah Allah. Kenapa dia nak guna jalan yang kot lain? Pusing kot lain, rupanya nak pergi kepada Tuhan. Tak ke pening? Dia peningnya. Kenapa nak pusing kot lain? Ibadah terus kepada Allah. Jadi orang musyrikin Mekah, mereka digelar musyrik, iaitu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah. Sebab apa? Sebab mereka menyembah sesuatu selain Allah. Di antara jawapan mereka lagi, kalau kami berdoa pada Tuhan, pada Allah, Allah tak sempat nak dengar. Jadi kami lantik wakil untuk Tuhan. Lantik wakil. Dia orang yang lantik, bukan Tuhan lantik. Lantik wakil bagi Tuhan. Sebab tu ada banyak nama berhala. Ada berhala Hubal ada. Hak besar kat Mekah. Antara Lat, Wal Uzza, Wa Manat. Itu semua berhala-berhala besar tu. Okay. Mereka kata wakil Tuhan ni yang akan ambil doa kami. Okay.
yang akan kabulkan, yang akan kabulkan permintaan kami. Dia orang yang lantik, dia orang yang sembah, dia orang yang sesatkan diri mereka sendiri. Kan lari pada asal tu. Jadi Nabi diutuskan untuk nak betulkan yang ni. Nak betulkan yang ni. Nak minta pada Allah. Minta kepada Allah, doa pada Allah. Doa pada Tuhan. Sebab doa tu ibadah. Doa ibadah. Sebab doa ni kalau terjemah dari segi permohonan. Jadi permohonan mestilah kepada hak yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak doa kepada sesuatu lain selain Allah. Dalam surah Al-Jin disebut cerita tentang bagaimana adanya sekumpulan manusia. Rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan dengan lelaki daripada kalangan jin. Disebut dalam surah Al-Jin. Maksud mereka minta perlindungan dengan siapa? Dengan jin. Syirik. Syirik. Tu yang buat perjanjian tu. Mereka buat perjanjian dengan jin, syaitan, iblis. Mereka puja, adanya bahan sembahan. Kambing hitam, ayam hitam saja je. Ni nampak macam ngeri sikit. Kalau minta chicken chop pelik pula. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang adanya manusia yang minta tolong jin. Sedangkan jin berkuasa tak ada? Tak berkuasa. Jin mana ada kuasa? Jin tak ada kuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis, Nabi SAW jalan dengan satu sahabat, seorang sahabat. Tiba sahabat tu jatuh. Sahabat tu tersadung, terjatuh. Lalu sahabat kata, ini semua perbuatan syaitan. Sebab syaitan aku jatuh. Nabi pesan pada lelaki tersebut, sahabat tersebut. Kenapa yang kau nak salahkan syaitan? Walaupun syaitan ni dipersalahkan, dia akan claim kata betul aku buat. Dan lagi manusia sebut tentang tu lagi disuka. Kita kalau orang tuduh kita buat orang lain, kita marah. Syaitan tak. Contoh, kita sakit. Ni jin lah ni. Jin tak marah, jin suka. Sebab apa? Ketika itu kita, apa yang menguasai dalam fikiran kita? Jin. Syaitan. Dan disebut dalam hadis bagaimana Nabi kata, begitu kuat pengaruh dia sehingga jin tu sebesar rumah, syaitan tu sebesar rumah, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia letakkan kesalahan tu pada syaitan. Syaitan dia claim je, kau tengok aku tak buat apa pun dia jatuh. Aku tak buat apa pun dia dah sakit. Sebab syaitan dia tak ada kuasa nak bagi sakit kat orang. Tak ada. Jin tak ada kuasa bagi sakit kat orang. Yang bagi sakit siapa? Allah. Yang uji kita dengan sakit, penyakit dan sebagainya, Allah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah uji kita dengan sakit, bukan jin, syaitan bukan. Lagi suka kita salahkan jin, syaitan, lagi besar dia. Besar dia. Lalu kata Nabi SAW, ucaplah bismillah. Ucapkanlah bismillahi a'udzubillahi
minasyaitanir rajim. Maka syaitan yang besar tu dia akan jadi sekecil lalat. Dengan ucapan bismillah. Dengan nama Allah. Jadi bab tu kena betul hak kita. Kena betul. Jin syaitan dia tak ada kuasa. Tak ada kuasa dia. Yang ada tipu daya. Yang ada tipu daya. Tipu daya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad letakkan dalam diri kita tu. Lepas tu kenapa orang buat sihir jadi kena? Tuhan izinkan. Ingat tu. Tuhan izinkan. Tuhan benarkan. Tuhan tak izinkan tak berlaku. Kenapa Tuhan izinkan? Nak uji kita. Nabi SAW sendiri pun disihir. Nabi pernah sihir. Terlantar Nabi SAW. Nabi pernah disihir. Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari cerita tentang bagaimana Nabi disihir. Nabi pernah disihir. Boleh tak kita kata, hebatnya sihir tu sampai Nabi pun kena? Bukan, salah. Tuhan izinkan. Bukan hebat tang sihir tu. Sihir tak hebat. Sihir tak hebat. Tuhan izinkan berlaku. Kenapa berlaku pada diri Nabi SAW? Nak ajar kepada umat Nabi SAW. Dalam hadis tu ada pengajaran. Ada pengajaran kat situ. Ada hikmah. Bagaimana Nabi cari barang sihir yang mana barang tu berdekatan dengan rumah Nabi SAW. Sebab tu orang buat sihir, barang dia tak ada jauh-jauh, dia sekitar rumah je. Dia ada lah tu sekitar rumah. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi korek tanah, Nabi tengok ada sup bunjut. Hak bunjut tu. Ada kain yang ditanam dekatan rumah Nabi. Ada riwayat kata dalam telaga kering berdekatan dengan rumah Nabi SAW. Telaga buta. Lalu Aisyah nak bakar benda tu. Nabi kata jangan kau bakar. Kenapa? Sebab aku tidak mahu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini Nabi kita SAW. Dalam erti kata lain, kalau bakar benda tu, patah balik kat kawan tu. Nabi tak mau balas. Ini Nabi SAW. Dia bila keluarkan tu, dia terbatal lah. Sihir tu terbatal. Di dalam hadis Nabi SAW. Jadi syaitan iblis dia tak mampu buat apa-apa. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu minta berlindung kita dengan Allah. Serah diri kita kepada Allah. Apa yang Tuhan tentukan pada kita, kita redha. Kita terima. Sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung. Jadi jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan buat syirik. Sambung. Wa tuqimus salah, dan engkau menunaikan sembahyang, menunaikan salat. Tadi sembah Allah, jauhi syirik. Maka ketika itu jauh kita daripada api neraka, dekat kita dengan syurga. Lagi apa? Wa tuqimus salah, dan mendirikan sembahyang. Bila kita selalu menunaikan sembahyang, dekat kita dengan syurga, jauh kita dengan api neraka. Sebab tu solat tak boleh tinggal. Jangan tinggal solat macam mana pun keadaan kita. Susah kita, sakit kita, musafir kita, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Solat kat mana pun solat, jangan tinggal. Wa tu'tiyaz zakat, dan membayar zakat, menunaikan zakat.
Orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka tunaikanlah zakat. Sebab zakat tak kena pada semua orang. Okay. Zakat ni tak kena pada semua orang. Solat kena pada semua individu. Ada pun zakat dia kena pada individu yang berkemampuan. Cukup haul, cukup nisab dia, kena pada syarat dia, maka wajib keluar zakat. Okay. Yang tak payah keluar zakat siapa? Asnaf. Okay. Asnaf zakat tak perlu keluarkan zakat. Okay. Itu mereka yang terima zakat. Okay. Yang terakhir, watasilur rahim, dan menyambung hubungan kekeluargaan. Ya, ini Nabi sebut nak dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka, di antaranya apa? Sambung hubungan silaturrahim. Jaga hubungan silaturrahim. Apa itu hubungan silaturrahim? Hubungan kekeluargaan. Okay. Hubungan rahim. Okay. Tali pertalian rahim, adik-beradik. Okay. Anak beranak, itu hubungan rahim. Okay. Ayah dengan anak, anak dengan ayah, sesama adik-beradik, itu hubungan rahim. Jaga. Bila kita jaga hubungan silaturahim, dekat kita dengan syurga, jauh kita daripada api neraka. Tapi kalau kita tak jaga, jauh kita daripada syurga, dekat kita dengan neraka. Wal-iyazubillah. Itu bahaya tu. Bahaya. Okay. Sebab tu kena jaga. Hubungan silaturahim perlu dijaga. Jangan putus. Jangan putus. Sebab tu selalu saya sebut, bila kata kita nak bersedekah, sedekah yang afdal, iaitu pada ahli keluarga, hak terdekat dengan kita. Adik-beradik kita ada yang susah, ada yang fakir, ada yang miskin. Hak mereka dulu kita dahulukan. Satu dulu. Jangan cari orang lain lagi. Tak salah cari orang lain, tak salah. Bukan kata salah. Tapi kalau dalam bab nak mengutamakan siapa, kita utamakan adik-beradik. Kadang kita nampak orang lain susah, kita lupa adik-beradik kita pun susah. Ada yang susah. Okay. Bantu adik-beradik kita. Okay. Kalau ada adik kita yang susah, bantu dia. Kalau ada abang yang susah, tolong dia. Itu yang afdal, kita tolong, bantu. Okay. Kalau kita nak bersedekah, kita nak memberi makan, contohnya, pastikan adik-beradik kita cukup makan dia. Ni adik-beradik cukup makan pun tak cukup. Kantang abai macam tu je. Terabai macam tu. Jangan. Jadi jagalah hubungan silaturahim, dekat kita dengan syurga, jauh kita daripada api neraka. Habis hadis tersebut. Masuk hadis yang ke-50. Haddatsana Ismail bin Abi Idris, minta maaf. Haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Muawiyah bin Abi Muzarridin an Sa'id bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim faqala qalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah qala ala tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fadhalika laki thumma qala Abu Hurairah iqra'u iqra'u in syi'tum
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Akhir itu ada ayat Quran. Surah Muhammad ayat 22. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mencipta Allah Azza wa Jalla akan makhluk, maka tak kala selesai daripadanya berdirilah Ar-Rahim. Okey. Berdirilah Ar-Rahim. Ar-Rahim kat sini apa? Okey. Makhluk Allah juga. Okey. Lalu Allah berkata, Mah. Dalam ayat dalam bahasa hadis disebut Mah kat situ. Apa maksud Mah kat itu? Apa dia yang kau nak kata? Apa engkau nak kata? Dah bila dia berdiri, Tuhan tanya, apa yang kau nak kata? Jawabnya, tempat ini adalah tempat siapa yang berlindung denganmu daripada terputus. Tempat apa tu? Rahim. Rahim, tempat yang mana orang yang berlindung dengan Allah daripada terputus. Okay. Maka Allah berfirman, apakah engkau meredai bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Ini Tuhan tanya kepada Rahim. Maka dia berkata, bahkan wahai Tuhanku, maksudnya aku redha wahai Tuhanku. Allah berfirman, maka ini demikian itu bagimu. Kemudian berkata Abu Hurairah, bacalah kalian jika kalian kehendaki. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, fahal asaitum in tawallaitum, maka tidakkah kamu harus bimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Itu ada persoalan, guys. Okey. Jadi ayat Quran yang di bawah tu cerita daripada hadis yang di atas. Cerita. Okey. Iaitu apa? Iaitu tentang bagaimana kalaulah kamu berpaling, fahal asaitum. Maksud berpaling, tak mau terima perintah Allah. In tawallaitum, bila kamu berpaling pada perintah Allah, tak mau ikut apa yang disuruh oleh Allah. An tufsidu fil ard, kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu akan memutuskan silaturahim. Kamu akan memutuskan hubungan kaum kerabat kamu. Putuskan habis hubungan silaturahim. Sebab orang yang buat kerosakan, dia akan menyebabkan terputusnya silaturahim di antara kerosakan yang dibuat. Okey. Daripada hadis ni jelas menyatakan bahawa rahim ni Allah ciptakan untuk apa? Menghubungkan, bukan untuk memutuskan. Allah ciptakan untuk menghubungkan, bukan putus. Jadi siapa yang dihubungkan oleh Allah dengan rahim, maka hendaklah dia jaga. Kalau dia putuskan hubungan silaturahim, termasuk dia dalam ayat yang Allah sebutkan kat bawah tadi. Iaitu orang yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kat sini nak menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga hubungan silaturahim. Dia pendek je kat situ. Masuk di pendek sama. Cuma dari segi penciptaan rahim ni tak dinyatakan lah. Rahim ni Tuhan cipta asing ke daripada perut ibu? Tak dinyatakan di situ lah. Perbahasan dia panjang. Bila sebut kata tentang rahim-rahim ni mana pula? Makhluk mana pula? Dia hubungan rahim iaitu hubungan yang disebut sebagai hubungan kaum kerabat. Jadi siapa yang ada hubungan silaturahim, di situlah hubungan yang Tuhan sambungkan, Tuhan hubungkan sesama kita.
Batu kita kena jaga hubungan silaturahim. Kemudian dalam hadis tu juga ada disebut tentang bagaimana Allah tanya kepada rahim, engkau redha ke? Adakah engkau redha? Tuhan tanya kepada rahim. Masuk tu belum? 30 saat. Ni tengok soalan Tuhan, apakah engkau meredai bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Maka dia berkata, rahim jawab, bahkan wahai Tuhanku. Maka maksudnya Ar-Rahim ni dia redha. Di situ adanya redha daripada Ar-Rahim. Maka demikianlah itu bagimu, fazalika laki. Demikianlah itu bagimu, iaitu bagi rahim tersebut. Kita bagi lalu azan ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Sambung sikit ya. Okey, tentang ayat Al-Quran yang Allah sebutkan ni. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Okey, Allah kata, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan? Maksud bila mana manusia ni tak mau ikut perintah Allah, bila manusia meninggalkan apa yang telah disuruh, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan bila tak ikut perintah,
ingkar pada perintah Allah, maka apa yang berlaku? Akan berlakulah kerosakan di atas muka bumi. Rosak ni apa sebenarnya? Hancurkan bukit, itu kerosakan ke? Bukan. Rosak yang dimaksudkan iaitu melakukan maksiat. Maksiat tu akan merosakkan. Okay. Maksiat tu sendiri akan merosakkan. Bukan sekadar merosakkan manusia itu sendiri, bahkan akan merosakkan masyarakat, akan merosakkan individu, akan merosakkan habis ketamadunan manusia. Rosak habis. Okay. Kita ambil zina contohnya. Zina kalau tak dibendung, apa yang berlaku? Rosak. Anak dia tak kenal siapa pak dia, siapa ayah dia. Dia tak kenal. Dia tak tahu. Bukan seorang anak. Kalau zina ni berleluasa, apa yang jadi? Oh, teruk. Tak tahu asal usul. Aku ni anak siapa sebenarnya? Nak binkan dengan siapa? Tak tahu keturunan, tak tahu asal usul. Okay. Itu kata jadi kerosakan. Lagi apa? Kalau orang melakukan syirik kepada Allah, rosak. Dia bukan seorang dia je rosak habis. Kita ambil contoh kes Zul Farhan. Hilang laptop, tak tahu nak cari mana, nak tuduh siapa, pergi jumpa bomoh. Bomoh tilik, kata budak ni curi. Lah kali ramai-ramai pergi, tekap streka pada seorang budak sampai mati. Sedangkan dia telah melakukan syirik. Sebab apa? Dia mencari pada sesuatu perkara ghaibiyah yang dinyatakan oleh manusia yang tak tahu. Dia main hentam je, main tilik je. Berlakunya pembunuhan. Kalau dibiarkan, apa yang berlaku? Lagi banyak pembunuhan yang berlaku. Lagi banyak kerosakan demi kerosakan. Dia dah tak kira siapa, dah kira nak bunuh orang kerja dia. Kalau tak dibiarkan, itu adanya hukum hakam, adanya perintah Allah, adanya batas yang dilarang oleh Allah SWT. Okay. Semua tu apa? Nak jaga daripada berlakunya kerosakan. Okay. Waktu dalam hadis sebut la darara wa la dirar. Jangan kamu melakukan kemudaratan dan jangan kamu memudaratkan diri sendiri. Tak boleh. Mudarat orang tak boleh, darat diri sendiri tak boleh. Dilarang dalam agama. Jadi itu yang kerosakan dimaksudkan oleh Allah SWT. Maksiat. Okay. Maksiat, kufur kepada Allah dan sebagainya. Okay. Bila berlakunya kerosakan sampai memutuskan ataupun sampai berlakunya pertumpahan darah, sampai berlakunya peperangan. Kita ambil contoh zaman Nabi SAW. Okay. Zaman Nabi yang memeluk agama Islam, sahabat-sahabat Nabi. Okay. Contohnya Allahu Akbar, lupa pula nama sahabat tu. Mus'ab bin Umair, contoh. Mus'ab bin Umair seorang pemuda, dia memeluk agama Islam. Dia seorang meluk Islam, mak dia dok. Pakcik dia Abu Jahal tak memeluk agama Islam. Okay. Mereka tak ada hubungan darah, ada hubungan darah. Saat perang apa yang berlaku? Okay. Perang Badar. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Kita katalah Abu Jahal ni orang musyrikin. Ya. Kita kenal dia sebagai orang musyrikin. Tapi yang berperang sesama mereka tu, berperang tu tentera Islam dengan tentera musyrikin, ada yang anak lawan ayah, anak menakang bunuh pakcik, macam tu. Hubungan
silaturrahim. Disebabkan mereka tak pilih agama Islam, tak terima agama Islam, tak beri dakwah Islam, tak terima, maka berlaku perang. Maksud mereka perang tu bukan orang lain, bukan. Kaum kerabat mereka sendiri. Yang memerangi Nabi bukan orang lain. Yang memusuhi Nabi siapa? Abu Lahab, pakcik Nabi. Darah daging tu. Bukan pakcik jauh-jauh, pakcik adik-beradik ayah. Itu disebut wa tuqatti'u arhamakum. Dan kamulah yang memutuskan hubungan silaturrahim sesama kamu. Yang patutnya hubungan tu disambungkan, tapi ni jadi putus. Sebab apa? Sampai berlaku perang, bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Hanya disebabkan tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Islam datang bukan nak kira nak bunuh orang, bukan. Kan. Baik, itu saat berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi yang asalnya orang Mekah sangat lega waktu itu. Sebab apa? Orang Mekah pakak berduyun-duyun memeluk agama Islam. Abang memeluk agama Islam, kakak memeluk Islam, pakcik memeluk Islam. Seronok tak waktu tu? Seronok orang Mekah waktu tu. Seronok. Sahabat Nabi pakak seronok waktu tu. Aku tak payah gaduh dengan abangku dah, tak payah gaduh dengan pakcik aku dah, tak payah gaduh. Oh, macam tu. Disatukan umat Islam waktu tu. Fathu Mekah. Perang berapa kali dengan orang Mekah? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Banyak perang. Bukan dengan orang lain. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat Quran. Okay. Nah, kita jangan ingat Nabi sendiri nak perang dengan mereka. Kalau kita baca siri peperangan, perang yang dilalui oleh Nabi semuanya perang untuk mempertahankan diri. Itu sahaja. Perang untuk mempertahankan diri. Baik, itu tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara yang ditawan bekas menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas menantu Nabi. Suami kepada Zainab, tak silap saya lah. Kena baca balik, takut silap. Zainab ataupun Ruqayyah. Dia gadaikan kalung mah dia, kalung yang dia ada ni untuk tebus bekas suami dia. Okay. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa dalam perang Badar. Perang Badar. Sebab tebusan perang Badar ditebus dengan duit. Nah, ditebus dengan harta. Kita baca kisah tu, kita sebagai orang observer, orang yang tengok aja, orang tengok. Tapi kalau kita selami, yang mereka perang tu dengan kaum mereka sendiri. Bukan orang lain, adik-beradik sendiri, pak menakar, anak menakar macam tu. Okay. Jadi Islam ni menyatukan, bukan memecahkan. Islam ni menyatukan. Cuma bila ada orang yang tak mau terima, hak tak mau, hak tu yang berlakunya perpecahan, sehingga disebut kata wa tuqatti'u arhamakum. Itu maksud daripada ayat Al-Quran. Okay. Kita berhenti kat situlah. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح في كل مكان وفي كل الزمن اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum rahimakumullah. Sila lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar.